Kita berpuas hati dengan siasatan yang dibuat oleh pihak polis di Manchester pada pelajar-pelajar kita, dan mereka telah dilepaskan sebagaimana yang kita ketahui, tetapi mereka masih trauma kerana pihak polis Manchester telah memasuki rumah mereka, dan di mana pintu-pintu yang berkunci telah dipecahkan, dan ini menyebabkan trauma masih berlaku di kalangan pelajar-pelajar kita. Walau bagaimanapun, mereka sekarang ini diletakkan di Leisure Hall di Manchester, dan kita nasihatkan supaya adanya diskusi yang dibuat setiap minggu. Buat masa ini kalau boleh dapat dielakkan, supaya tidak menimbulkan syak kalangan mereka yang melaksanakan penguasaan. Begitu juga jangan mengizinkan buat sementara waktu ini pelajar-pelajar daripada negara-negara lain untuk datang ke kediaman pelajar kita, dan biarpun mereka memantau dan melepaskan pelajar-pelajar kita, namun kita memahami situasi di Manchester kerana Islamofobia berlaku bukan saja di negara-negara Eropah dan Amerika Utara, tetapi di Manchester, mana ramai kalangan masyarakat Islam. Saya telah bertemu dalam lautan kerja dahulu dengan pegawai kanan polis di Manchester yang melakukan engagement dengan ulama-ulama dan pemimpin masyarakat Islam di Manchester. Sebenarnya mereka telah melakukan kerjasama yang baik, tapi mungkin disebabkan oleh adanya laporan terhadap aktiviti perjumpaan mingguan itu, mungkin ada yang melakukan laporan yang tidak baik. Walau bagaimanapun, kita ucapkan terima kasih kepada pihak polis Manchester yang telah melepaskan pelajar itu, dan kita akan memberikan kerjasama dalam sebarang bentuk.